Ada yang tanya saya, kenapa harga retail 1 gram RM750? Untuk GAP, kita beli gram, bukannya item. Pasal nak beli tu, kita belum finish nak keluarkan item apa. Contohnya, beli 1 gram 1 bulan, bila cukup 11 gram, dalam akaun GAP, kita boleh keluarkan sama ada 1 gram, 10 keping ataupun 10 gram, 1 keping. Item emas fizikal yang kita keluarkan itu tetap sama. Cuma kaedah belian saja yang membezakan harga. Gold bar 1 gram memang mahal sebab kos pembuatannya lebih mahal dan rumit. Boleh bandingkan harga gold bar 1 gram sekeping dengan mana-mana kedai emas di luar sana. Kalau pergi kedai emas, cuba tanya harga cash and carry nak beli gold bar 1 gram sekeping berapa mereka jual. Cuma Public Gold bagi kita harga yang murah bila kita beli melalui kaedah akaun emas GAP. Tuan dapat sesuatu? Nak mulakan simpan emas? Tuan boleh isi borang biru di bawah ini. Saya akan guide tuan satu persatu untuk mulakan simpanan emas. Semoga bermanfaat.